Okay, now aku dekat satu lagi kedai lain untuk pasang DRL yang warna kuning. Asalnya nak pasang DRL kuning, tapi bila dah sampai dia kata tiba-tiba stok tu dah tak ada. So kita tukar kepada DRL RGB lah. Color dia boleh tukar guna apps. Yang ni dia special sikit. So nanti tengoklah macam mana final dia. Sebab DRL original stock dia warna putih. Yang ni kita boleh custom color dia. Okay. So kalau abang nak connect, abang tekan sini. Sini dia off. So abang on. So sini abang back normal lah. Okay, lagi merah. Lebih kurang lah. Lebih kurang. Okay, dah siap pasang. Plug and play je benarnya. Sebab dia dekat bahagian atas kan, chip dia. So inilah color dia. Ni color kuning macam M3 CSL lah. Tapi kita boleh custom color dia. Warna merah ke biru ke kan. Semua dalam apps. Cuma masa start, dia akan start warna biru dulu. Biru cair, putih, dan dia akan ke warna kuning. Itu masa start lah. Dan kita boleh ubah juga color dia. Kiri color lain, kanan color lain. Tapi aku rasa tak lah kot buat macam tu. Macam pelik sangat kan. And dia ada mood lah. Buat flashing lah, breathing lah, apa semua. Lebih customize lah untuk apa yang kita nak. Yang ni dia, aku biar fix color kuning je. Dia kalau rasa nak tukar mood, baru kita akan tukar lah. Dia waktu malam lebih naik lah color dia actually. So yes, this is it. Okay, dah settle. Kita buat kereta dekat sini. First aku buat tukar DRL punya lampu. Tukar lampu lah. Kita tukar chip dia, tukar color. Nampak ni color kuning macam CXL. Dan aku juga ada buat coding sekali dengan kereta ni. Aku buat normal coding lah. Kita buat tingkap dia supaya tarik sekali, naik terus. Sebab kalau yang stock, tarik sekali tak boleh. Dia tak auto. Dia kena tarik sampai habis. Kalau drop tu boleh habis. And then kita juga ada buat dia punya sound tu pakai Bose Wilkin punya setup adjustment. Menggunakan kereta ni adalah Recon Japan. So peta dan juga radio frekuensi dia lain. Kita kena convert juga tu nanti. Cuma bukan sekarang sebab diorang kata makan masa. Lebih kurang dalam 2 jam juga. Next aku akan buat benda tu pula. Okay, itu saja yang kita buat setakat ni dengan M3 competition ni. So hari ni kita dekat area Batu Cave, BCS Auto ni. Aku nak buat something lagi dengan aku punya M3. So hari tu kita dah tukar lampu, kita dah buat pasang karbon apa semua. Now nak buat coding untuk maps, tukar versi Malaysia punya peta. Lepas tu radio frekuensi pun Malaysia. And then nak buat apa lagi tukar steering. Okay, aku nak tukar steering. Steering asal dia yang lama punya lah. Ni pre-facelift punya. That's why dia punya bahagian bawah ni pun lain. Tapi aku nak tukar yang steering M3 CSL. Nanti korang tengok macam mana dia buat keluar. Kat sini memang banyak juga kereta Conti dan juga JDM yang diorang buat. Ada JR86, 820. M3 aku masa sebelum aku dah beli BMW ni, aku inspect kat sini. Aku buat full inspection, inspect dia punya bahagian software, hardware, engine, gearbox, semua aku buat inspection kat sini sebelum aku beli. So bila dah check, overall kereta ni memang ok, tak ada masalah. Just dia punya kosmetik, just macam ada minor lah scratches dekat lampu interior sikit-sikit je. So tak banyak benda yang macam tak ok. Kereta ni memang boleh kata condition dia almost perfect lah. Masa aku test, that's why aku decided lah untuk ambil M3 kan. Tengok lampu depan dia dah kuning. Wah, memang handsome gila. Banyak lagi nak buat sebenarnya ni. Tapi kita buat slow-slow, okay? Ni kena tinggal kereta dulu. Dia kata boleh siap sebelum ke 12. So hopefully boleh siap awal lah. Alright, itu saja update aku untuk hari ni. Okay, ini steering dia. BMW M3 CSL. Ni carbon fiber, dry carbon. Ni kita pasang balik yang asal kan? Original biar Original. Lepas tu bawah dia flat. Sedap lah feel dia kan. And leather, bukan Alcantara. Okay, settle buat dekat sini. So tadi aku buat coding BRWX dah boleh guna dekat smartphone. Sebab untuk Recon Japan memang tak boleh. Tapi dia buat code apa semua. And ada beberapa benda lagi yang orang buat. Antaranya, tengok ni nampak tu, steering baru guys. Wah, lagi cantik. Carbon fiber. Nice lah. Okay, nanti kita try macam mana feel dia. biru. Ya. Tukar color. Kita pergi putih white. Ya, betul. Ini. Oh, jadi biru merah. Sekarang kat atas, boleh tengok sana. Merah. Pintu sana sudah jadi merah, bawah biru. Oh, Itu jadi M performance color lah, macam ni lah. Okay. Dan lagi bawah kali. Atas kali.
Lah ni, ya betul. Ini jadi itu magenta. Itu macam purple pink. Sangat banyak orang suka lah. Semua punya putih jadi merah. Okay. Semua mix lah. Thank you mas. Okay. Okay, steering baru ni rasa baru lah. Of course, leather and lagi sedap lah feel dia aku rasa. Sebab steering lama dia rasa licin, ini matte sikit. So shape dia lebih agresif lah dengan carbon fiber kan. Ni drag rubber ni. And dia kekalkan lagi aku punya pedal shift.